membanggakan Malaysia. Sikap untuk menang dan terus menang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita kena, kata orang, passion kena dalam, semangat dalam diri tu kena ada. You should have a family support, especially parents. Yang dipupuk daripada kecil lagi. Supaya bila besar, benda tu dah terlatih dalam diri masing-masing. Disiplin paling penting. Tanpa disiplin memang kata orang susah kita nak pergi jauh. Kita kena ubah sikap lah sebenarnya. Pemakanan yang paling penting dalam kesihatan kita. Kalau kita tinggi stamina kita, kesihatan kita okey, kita akan pergi jauh. Untuk memajukan pasukan tu, kita kena satu padu lah. Hati kena sepakat. Main untuk negara, untuk Malaysia. Ganjaran, wang, upah dan sebagainya akan datang hasil kemudian. Yang paling penting, pembaruan. Usaha ke arah itu, sokongan rakyat semua, sokongan kerajaan. Perlu sama-sama menggembling tenaga untuk naikkan bola sepak kita setaraf dengan negara-negara lain. Pasukan Malaysia akan sampai ke Piala Dunia jika kita bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu matlamat. Definitely, yes. Pasal kata orang kita mesti pegang kata orang, Malaysia boleh. Semangat yang penting.